Apa yang suami boleh bantu untuk isteri yang ikhtiar hamil semasa berpuasa? Sokongan emosi dari suami sangat penting, terutamanya apabila isteri sedang berpuasa dan berusaha untuk hamil. Dengar dan fahami, luangkan masa untuk mendengar perasaan dan kebimbangan isteri. Kadang-kadang, isteri hanya perlukan telinga yang mendengar, bukan penyelesaian. 2. Berikan kata-kata semangat. Katakan, sayang, kita ikhtiar sama-sama, insya-Allah ada rezeki kita. Kata-kata ini mampu memberikan kekuatan dan ketenangan kepada isteri. 3. Elakkan tekanan tambahan. Jangan terlalu bertanya atau memberi tekanan mengenai ujian kehamilan atau bila akan ada tanda-tanda hamil. Berikan isteri ruang untuk tenang. Selain sokongan emosi, suami juga boleh memberikan sokongan fizikal. Bantu sediakan sahur dan berbuka. Suami boleh membantu memasak atau sekurang-kurangnya menyediakan meja makan. Ini bukan sahaja meringankan beban isteri, tetapi juga menunjukkan kasih sayang dalam tindakan. Bersama-sama dalam amalan ibadah, berdoa bersama, bertadarus Al-Quran dan solat berjemaah boleh membantu memberikan ketenangan dan meningkatkan spiritualiti pasangan. Galakkan pemakanan sihat. Suami boleh membantu memastikan isteri mendapat makanan berkhasiat dan mengelakkan makanan yang boleh mengganggu hormon kesuburan seperti makanan bergula tinggi dan diproses. Selain itu, amalkan doa dan zikir bersama-sama. Doa memohon zuriat. Rabbi habli min ladunka zuriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Tuhanku, kurniakanlah kepadaku dari sisimu zuriat yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Zikir untuk tenangkan hati. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Dengan berdoa dan berzikir bersama, bukan sahaja hati menjadi tenang, tetapi juga meningkatkan hubungan spiritual antara suami isteri. Ingatlah, suami adalah sebahagian besar daripada usaha ini. Sama-sama berusaha, berdoa dan berikan sokongan emosi dan fizikal kepada isteri. Jika anda sedang berusaha untuk hamil, amalkan pemakanan seimbang, gaya hidup sihat dan pertimbangkan FT untuk membantu menyeimbangkan hormon dan meningkatkan peluang kehamilan. Jangan lupa follow dan subscribe untuk lebih banyak tips kesuburan.